Saya Atik. Saya Ellie. Kita dalam rancangan Selau-Selau Clever. Selau-Selau Clever. Hari ni Ellie akan menjadi saya punya guest untuk second episode. Hari ni kita pergi mana? Pergi JJJ. Jalan-jalan Jepang dekat Summit Summit. SJ. Korang tengok part akhir sekali dalam video ni kita akan buat challenge cari outfit inspo untuk konsert apa? And okay. Seperti yang korang tahu, One OK Rock akan buat konsert di Axiata Arena pada 29 April ni. Let's go! Actually, kita orang first time datang menara Summit USJ ni. Vibe mall office macam tu. Tapi yang penting, korang kena bawa kawan kalau datang sini. Sampai je level 2, belok kanan, dah nampak dah jalan-jalan Jepang. Ush, ruang dia boleh tahan besar juga. Biasanya, kat sini memang penuh dengan barang-barang rumah, decoration, jam, frame dan macam-macam lah. Hanger pun bukan macam hanger kat rumah kita. Ada department pinggang mangkuk dan cawan. Ni kalau pinggang mangkuk dekat rumah korang banyak dah berkulan. Meh, beli baru dekat sini. Soft toys, plushie, so many. This is my default face. Dari dompet sampai bag office semua ada. Kalau korang pandai selam, boleh jumpa yang harga murah. Setiap hari Sabtu, JJJ akan restock mainan-mainan baru dan limited collection. Ini baru best. What? Berbulu. Dia ada ni lebih. Dia ada telinga. Wow. Harga dia RM30. Kau suka baju macam ni kan? Bagi-bagi macam ni. Aku pun suka. Masa kita pakai inner dalam dia kan. Oh my god. Shut up, Ma. Shut up, Mom! Nanti mak tengok apa ni pakai show koyak-koyak hari. Rock, Ma. Ada orang kat situ. Sorry bang. Best gila kalau selam baju dekat sini. Sebab semua baju-baju seluar dah tersusun rapi. And dah ada label. Staff diorang pun dah susunkan dah. Macam Y2K, formal attire, winter attire. Korang just tengok je dekat signboard and masuk dekat lorong tu terus. Kita dah sampai segmen yang terakhir sekali. Segmen challenge kita. Kita punya challenge kita akan pakai yang inspired daripada One OK Rock. Untuk Ellie, saya akan pilih gambar yang ini. Ting ting. Dan untuk Atik. Saya pilih yang ini. Let's go. A few moments later. I give you 8% lah. At least sama dengan yang ni. This one sama. But then this one ni kita kena ada cukup masa cari lah. Dia macam lebih uncanny. Kalau okay, cuma macam teacher. Terlampau teacher 7.3. Boleh lah. Teacher Atik. Sekejap lagi kita akan belajar matematik. Aku rasa gini je kot kita punya outfit yang sebenar. What okay wrong? Saya kan suka basic. Not really successful for kita punya challenge, but have fun lah. Saya bagi rate dalam 8/10 lah. 8/10 juga. Yeah. Sebab apa? Sebab kurang aksesoris. Kalau korang nak tengok episod macam ni lagi, challenge yang mungkin lebih rare dan unik, follow kita next episode dalam Selau Clubbers. Bye. Hai Putri. Okay. Green screen. Built-in. Wihi. Aku bukan seluar kalau jalan.
awkward. Okay, that's awkward. That's it. Bye.